Kita hari tu sampai ke muka surat 787, duduk bincang tentang melihat Allah di akhirat. Boleh atau tidak boleh? Di bawah hadis yang kita baca baru ni, di bawah tajuk bab fadli salatil asri, bab kelebihan sembahyang asar. Sekali lagi baca hadisnya. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. Bermaksud Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah, katanya, pernah pada suatu malam kami berada di samping Nabi SAW. Beliau melihat bulan seraya bersabda, bulan purnama, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan ini. Kamu tidak akan mengalami apa-apa kesulitan dalam melihatnya jika kamu dapat menjaga sembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, jagalah. Kemudian beliau membaca ayat tadi, bermaksud bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Ismail berkata, oleh itu janganlah sekali-kali dua sembahyang itu terlepas daripadamu, jagalah kedua-duanya dengan baik. Itu hadis yang kita duduk baca baru ni. Jadi tak ada habis lagi perbincangannya. Perbincangannya ialah berkait dengan akidah melihat Allah di akhirat nanti, terutamanya di dalam syurga. Jadi seperti yang kita bincang baru ni, akidah ni bagi ahli sunnah memang akidah ni. Orang tak kata ahli sunnah kalau tak percaya kepada ni. Salah satu ciri ahli sunnahnya percaya kepada ni. Sebab apa? Hadisnya sampai ke peringkat mutawatir, seperti yang kita telah bincang dah sebelum pada ni. Dan ramai sahabat-sahabat yang meriwayatkannya, lebih 30 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Tapi dalam pada kita duduk terima tu, ada lagi beberapa golongan yang lain yang juga mendakwa Islam, tapi dia tidak percaya. Dia tidak percaya kepada mereka menganggap Tuhan tak mungkin dilihat dengan mata kepala, mata kasar. Tak mungkin. Jadi ramailah golongan yang mendakwa Islam yang percaya lagu ni. Baru ni kita bincang dah kan, muka surat 785 tu. Golongan Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah, Syiah dan lain-lain, penganut ajaran sesat ni, dia tak terima dapat melihat manusia Islam sekalipun dapat melihat Allah. Allah tidak boleh dilihat bila-bila, sampai bila-bila, tidak pernah, tidak boleh dan tidak akan dapat dilihat oleh manusia sampai bila-bila. Dalam syurga pun tak boleh. Itu kepercayaan mereka. Itulah yang jadi salah satu perkara yang beza dengan ahli sunnahnya. Dia tidak percaya. Ramah tu kalau nak kira tu, ramah pun kalau nak buat ahli sunnah ni ramah lagi, walaupun dia sah yang punya ahli sunnah.
Ahli sunnah majoriti dalam dunia bila-bila masa pun, majoriti. Ni kalau hak ni kita rasa hak ni 80% orang Islam percaya. Mana 20% yang bagi-bagi tu kalau ada. 80% lagi percaya ahli sunnah. Jadi kita telah bincang dah, dia ada hujah juga. Sebab tu, dengan sebab ni kita tak boleh semata-mata dengan sebab ni nak kafir dia pun tu tak boleh. Ya, orang sampai kafir nah demo tu apa dia ada benda lain, benda lebih berat lagi. Kalau sekadar ni tak lagi. Sebab apa? Dia buat mari dalil juga, dia pegang dengan dalil juga. Tak ada satu. Bukan tolak dalil. Kalau tolak tak boleh. Dia terima, tapi terima dengan makna dia sendiri. Ada takwil lah dia. Walaupun takwil lah dia tu kita tak terima. Tapi sikap terbuka ahli sunnah wal jamaah ni memang maklum daripada dulu lagi. Dia terbuka ahli sunnah. Tenang. Tidak mudah nak kafir, tak mudah dia. Salah seorang wakil ahli sunnah ni, imam ahli sunnah, Imam Abu Hanifah, dalam kitab dia Al-Fiqhul Akbar dan lain-lain lagi disebutkan bahawa dia kata kalau 99% ada dah bukti, kita boleh kafir orang itu. Bukti kafir dia selagi ada, kita boleh takwil. Boleh jadi bang begini, boleh takwil. Tak boleh lagi. Itu bermain. Selagi ada, tak boleh lagi. Jadi tak boleh mudah-mudah lah, tak boleh buat sahih. Itu mengikut Imam Abu Hanifah. Jadi tidak mudah. Kita tengok macam ni kan, tak kafir kalau semata-mata ni. Tapi tak kafir pun kita berhujat dah, bahad dah dengan dia, tolak dah dalil dia tu. Jadi kita pergi kepada bantahan muka surat 787 baru ni. Bantahan pihak ahli sunnah terhadap hujah dua. Hujah dua duduk mana? Ni muka surat 780 ni. Hujah dua tu dulu tengok tu dulu. Ini kata mereka. Semualah pokok-pokok inilah antara hujah dia je. Pokok tadi tu. Baris yang keempat daripada atas tu, muka surat 780 ni. Ia juga bercanggah dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 143 di bawah ini. Jadi ayat tu kata mereka, selepas daripada ayat tu ada komen, kita sudah baca dah bawah ni. Ayat ini juga kata mereka jelas menunjukkan ketidakmampuan manusia melihat Allah. Kalau Nabi Musa pun tidak dapat dan tidak mampu melihat Allah berdasarkan ayat ini, orang-orang lain lebih-lebih lagi lah tidak dapat dan tidak mampu. Itu kata dia, alasan dia lah. Selain itu perkataan lan sebelum tarani menjadikan penafian kemampuan manusia melihat Allah itu buat selama-lamanya. Kalau kata lan ada sebelum, orang panggil fi'il mudhari', dia menafikan buat selama-lamanya, sampai bila-bila. Itu kata mereka lah. Selain itu perkataan lan tadilah, lihatlah sebagai buktinya firman Allah di dalam suratul Fath ayat 15 berikut ini. Qul la tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Bermaksud katakanlah, kamu sekali-kali tidak akan mengikuti kami, demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Jadi dia guna perkataan lan, tidak akan mengikuti kami tu, dan Allah telah tetapkan. Mana memang gitulah sampai bila-bila. Itu dia faham. Kita kata tak ikut sampai bila-bila tu, waktu Allah tetap. Jadi dia tak akan ikut tu kerana Allah tetap dah. Tidak semua tu Allah Subhanahu Taala tetapkan. Begitu. Kalau hak ni tu iyalah kita terimalah. Dia kata dah Tuhan tetap dah lagu tu. Kalau hak lain tak boleh kita buat kesimpulan. Dia memberi makna penafian buat selama-lamanya. Jadi hak tu nak bincangnya. Kembali kepada muka surat 787. Bantahan pihak ahli sunnah terhadap hujah dua
ialah penafian Allah dengan firman-Nya lantarani itu hanya untuk di dunia ini sahaja. Kita terima juga boleh kata nafi tu tak boleh tengok, memang sungguh hak di dunia. Hak nafi di sini dalam ayat ni di dunia. Cerita Nabi Musa minta nak tengok biar Tuhan tunjuk dia tu di dunia, bukan di lain. Ini tiada kena mengena dengan di akhirat. Tiada kena mengena. Mengatakan lan sebelum tarani menjadikan penafian kemampuan manusia melihat Allah itu buat selama-lamanya hingga ke akhirat, kerana ia digunakan untuk menafikan sesuatu buat selama-lamanya. Dari segi kaedahnya orang panggil lin nafyi ala ta'bid. Nafi ni nafi buat selamanya, buat selama-lamanya. Jadi kata pegang lagu tu tak kena tu, tak betul. Tak betul lagu tu. Apa kita kata gitu? Mana nafi dengan lam? Dia kita kata bahasa Melayu ni nak cari bahasa Melayu ya. Perkataan tidak tapi buat selama-lamanya ada. Tapi buat selama-lama akan datang. Tidak, tak ada ke satu atau perkataan dia kena kata lagu mana. Dia lan ni dia memberi makna tidak akan sekali-kali. Itu makna dia. Sekali-kali tidak akan. Itu makna lan. Selagi ada perkataan tu sekali-kali tidak akan. Jadi kalau kata lantarani, sekali-kali tidak akan dapat melihat aku. Tapi kalau nampak sekali-kali pun itu pun makna di dunia. Mak nafi itu tak ada jelas. Sekali-kali itu sampai bila-bila. Sekali-kali itu cerita dalam dunia. Tak betul kalau kita kata setiap lan ni dia memberi arti nafi buat selama-lamanya dalam semua keadaan. Tak betul. Sebab apa? Ada ayat Quran lain yang menunjukkan tidak semua, tidak selama-lamanya. Misalnya ni dalilnya ialah firman Allah berikut, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Bermaksud dan mereka sekali-kali tidak akan sekali-kali tidak akan tu lan sebutir itulah. Mereka sekali-kali tidak akan mencita-citakan kematian itu selama-lamanya. Bukan sekali-kali tidak akan saja, tambah lagi selama-lamanya. Tengok dalam keadaan ada waktu pun dia tidak memberi makna sama-sama juga. Dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini mereka dikatakan sekali-kali tidak akan mencita-citakan kematian, buat selama-lamanya. Digunakan lan juga sebelum yatamannau. Kemudian disokong pula dengan perkataan abadan yang memang memberi arti selama-lamanya. Setara tu pun tidak memberi arti selama-lamanya juga. Selama-lama tu maksudnya dunia saja. Padahal bukankah mereka itu mahu sangat mati di akhirat nanti? Tak saya mati dalam dunia, tak saya mati. Yahudi tu dalam Quran tu dia berkait dengan cerita Yahudi. Tak saya mati kalau boleh kan. Tapi tak saya mati tu dalam dunia, di akhirat rasa nak mati. Jadi tak saya mati tu selama-lama dah pada kata. Jadi selama-lama dia terikat dengan dunia. Bila di akhirat ada. Sebabnya padahal bukankah mereka itu mahu sangat mati di akhirat nanti? Lihat firman Allah ini, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Bermaksud dan mereka menyeru, yakni ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami. Itu kata mereka. Pasal apa? Pasal teruk seksa. Teruk seksa, kerana kami tidak tahan menderita. Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap akan kekal dalam azab.
Jadi mana hak kata lan tu makna menafikan buat selama-lama? Duduk mana? Ni ada nak. Jadi hak kata buat selama-lama tu rupanya sekat dunia boleh. Tu sekat dunia boleh. Bapa yang nak mati orang ni kan, manusia ni kan, dia kata dia mati selesai lah masalah, tak ada lah susah tu. Tak tahu lah, dia tak tahu apa lepas pada tu kan. Kira-kira umumnya orang kata gitulah. Kalau pasal tak serah dah sakit no. Kalau mati dia kata kau tak serah lagi. Kira-kiranya putus lah siksaan dia tu. Jadi akhirat ni tak mati, tak ada mati akhirat. Tak mati. Sebab tu dia mitos di mana penafian buat selama-lamanya itu? Duduk mana? Kalau lan ni makna selama-lamanya, pakai akhirat lah sepuluh dia kata tu. Ni dia akhirat ada ni. Padahal lan dah ada. Tambah pula dengan abadan pula. Pun tidak memberi makna selama-lamanya juga. Kalaulah lan dalam bahasa Arab benar-benar digunakan semata-mata untuk menafikan sesuatu buat selama-lamanya, maksudnya dalam kaedah dia panggil linnafi ala ta'bid, maka kenapa fi'il selepasnya boleh terhad pula dengan sesuatu yang lain? Ini alasan yang kedua. Alasan yang pertama, lan tidak sama-sama memberi makna buat selama-lama, tak ada penghujung. Tidak, salah kalau lagu tu. Dalilnya hak tadi. Yang kedua, kalau lan ni betul-betul tak ada hujung dia, kenapa dalam ayat Quran juga ada sebut hujung dia? Mana ada tu juga, bukan selama-lamanya kalau lagu tu, pasal ada hujung. Sebagai contohnya, lihat firman Allah berikut, falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Bermaksud oleh itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir. Maksudnya kalau kita nak bermakna penuhnya, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan negeri Mesir ini. Negeri ini maksudnya Mesir, sehingga ayahku mengizinkan kepadaku. Ada sehingga. Kalau selama-lamanya apa makna ada sehingga tu? Ada sub jugalah. Kalau lan ini dia tidak boleh, dia hanya memberikan buat selama-lama, tak ada hujung. Bapa ada sehingga. Ada sehingga menunjukkan dia ada, boleh ada hujung dia. Jadi ni cerita Nabi Yusuf kan, adik dia tu dikatakan curi dah. Jadi nak kena tahan lah. Jadi adik-adik dia abang-abang ni kesal lah. Buat apa? Jadi tak sekelik nak duduk situ. Nak duduk situ malu dah lah, kaya mula ada dah seorang hilang dah. Begitu. Sebab popok dia juga ni adik pada tu pula dah hilang kan. Jadi malulah, tak sekelik. Tak saya tinggal negeri ni, tak saya. Au yahkum Allahu li tu, Tuhan buat keputusan ke mana-mana. Sama ada mati ke ataupun jelaslah ke mana-mana. Begitu. Kenapa ada pula sehingga? Cuba kata dia, selepas dikatakan aku tidak akan sekali-kali meninggalkan negeri ini. Sekali-kali tidak. Mana lan dah lah tu. Tapi ada pula sehingga. Apa makna? Jika lan betul-betul memberi arti menafikan sesuatu buat selama-lamanya, linnafi ala ta'bid, kalau betul lagu tu. Sebenarnya pendapat ini habis. Yang kedua, yang ketiga, poin yang ketiga lah dalam jawab apa ni. Kalau kita nak tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3 boleh juga A, B, C, D kau ikutlah. Tapi kalau kita arak teruk lagi, tak ada langsung, tak ada tanya pun tak ada dah. Kira faham sendiri. Sebenarnya pendapat yang mengatakan lan dipakai dalam bahasa Arab dengan arti semata-mata untuk menafikan sesuatu buat selama-lamanya adalah pendapat yang dhaif. Ni dari segi kaedah nahwu, tak kuat tu. Memang ada sungguh orang kata lagu tu, tapi itu tak kuat, dhaif. Supaya benda-benda lain lah. Kalau dalam hadis kan dhaif, hadis dhaif. Orang tu pegang ngeng hak tu. Bila nak berhujah tak boleh guna hak tu. Ataupun pendapat kalau tidak ada pun benda lain lah, pendapat yang dhaif, tak boleh. Meskipun ia telah dikemukakan oleh tokoh seperti Az-Zamakhsyari di dalam Al-Kashaf dan Al-Muhassalnya,
Kasyaf tu kita tafsir dia, muhassal tu kita nahwu, mufassal. Salah. Untuk menolak pendapat itulah tokoh ilmu nahwu Arab yang terkemuka Ibnu Malik di dalam Al-Kafiyatus Syafiyahnya. So kadang-kadang dia Alfiyah Ibnu Malik tu hak tulah hak sahur. Kitab nahwu 1000 bait. Hak ni Al-Kafiyatus Syafiyah ni 2000 bait lebih. 2500 lebih. Juga pasal nahwu. Juga pasal nahwu. Cuma beza hak ni nya dia banyak rujuk Quran dan hadis. Hadis hak sahih. Itu cara dia Ibnu Malik. Yang ni berdasarkan hak itulah. Dia berkata, "Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda." Gitu. Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Ya, itu lebih bahasa Arab ni. Bahasa lain tak ada, bahasa kita ada. Serabut tak ada lagi dah. Bahasa orang putih tak ada, setahu kita. Kaedah bahasa tu dia buat dalam bentuk syair, nazam. Terkumpul dalam nazam dia panggil, dalam syair. Tak ada. Tapi kalau dalam bahasa Urdu, bahasa Farsi ada. Dia kaedah tu. Kaedah satu ilmu terkumpul dalam syair-syair dia buat. Menarik. Misalnya kaedah mustalah hadis. Dia buat dalam syair. Semua terkumpul kaedah dalam tu. Dia ada. Dia ikut Arab lah padanya lagu tu. Bermaksud tolaklah pendapat orang-orang yang mengatakan penafian dengan lan memberi arti buat selama-lamanya. Tolak, dia kata tu. Dan sokonglah pendapat selainnya. Maksud Ibnu Malik dengan katanya pendapat selainnya itu ialah pendapat yang mengatakan lan hanya memberi arti penafian sahaja. Yang memberi arti nafi, tidak. Begitu saja. Tidak sekali-kali, tidak selama-lama. Tak mesti gitu. Tak mesti begitu. Ini orang panggil linnafyil mujarrad saja. Itu hak tepatnya. Mesti ada. Kalau lan hak ni. Untuk menafikan selama-lamanya kena ada bukti yang lain, dalil lain. Tak boleh semata-mata dia. Ni Ibnu Malik ni sudahlah. Kalau dalam nahwu maksud tak boleh gitu. Jadi padahalnya Zamakhsyari itu orang hebat. Zamakhsyari ni orang hebat. Ni dalam kitab Kasyaf ni, kitab tafsir dia. Tafsir dia tu penuh dengan Mu'tazilah dia lah. Ni tokoh Mu'tazilah. Tapi akhirnya dia jadi ahli sunnah. Ramai orang lagu ni. Alah, dia tu tak kira lah. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri tu Mu'tazilah dulu. Orang kata pengasah lah Asy'ariyah, ketua lah, nombor 1 Mu'tazilah. 40 tahun. Bukan setahun dua, 40 tahun duduk gitu. Tu orang panggil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari As-Sahud. Dia manusia ni kan, kadang-kadang dia terdedah lagu tu. Tapi dia kuatlah jenis ahli fikir lah. 40 tahun. Akhir sekali dia jumpa hak betul. Dia tulis kitab-kitab ada. Dia pun kata hak dulu tak betul. Saya tinggal hak dulu, hak mana-mana pakar hak dulu tak salah. Saya sendiri tinggal. Dia pun kecak jubah dia. Saya tahu buat hak dulu supaya saya tahu jubah saya. Tak usah pakar hak ni, kata dia. Dia waktu biar baru. Waktu biar baru tu ahli sunnah lah. Ahli sunnah. Dia tak boleh Hasan Asy'ari. Zamakhsyari ni pula betul juga. Dia sezaman. Zamakhsyari ni hebat. Dia bukan cala-cala orang, setengah-setengah orang tak sepakat langsung Zamakhsyari. Dia ahli ilmu, orang hebat ni. Sebab tu ulama-ulama mana-mana pakar semua, terutama dari segi nahwu dia, balaghah. Sebab dia imam balaghah, imam dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah tu dua orang imam dia. Kedua-duanya kecoh tempang lah. Sehingga orang-orang sebut, ulama-ulama balaghah sebut, laulal a'rajan lajuhilatil balaghah. Kalau tak ada dua orang hak kecoh ni, ilmu balaghah orang tak tahu.
Setara tu lah. Dia ni kecok juga, jalan tak apa betul lah. Seorang lagi Sakaki. Memang orang hebat, tulis tafsir, tulis kitab, tulis kamus hadis. Terutama dia dari segi bahasa. Kalau nak penyelesaian nahwu Quran, tengok Zamakhsyari. Ulama-ulama besar sama dah. Lepas tu setelah 1000 tahun lebih lama, ada lagi yang tidak selesai dalam tu. Ulama-ulama kata kalau tak selesai lagi, tengok dalam tafsir Abu Sa'd. Kalau dah penyelesaian dah, tafsir Abu Sa'd ni dia Syekhul Islam semasa pemerintahan Uthmaniyah di Turki. Mana kemudian lagi lah. Jadi orang hebat Zamakhsyari ni sezaman dengan Imam Ghazali. Katanya mengikut yang kita baca dalam kitab-kitab lah, wallahu alam, tak tahu sejauh mana kesahihannya itu. Kalau betul seperti yang ada dalam kitab tu, iyalah benda tu boleh berlaku dengan kehendak Allah SWT. Ceritanya Zamakhsyari ni dia masuk ahli sunnah sebab Imam Ghazali. Tu salah satu sebab lah besar. Dia bahas dengan Imam Ghazali tu di masjid seminggu. 3 hari orang pahal lagi kata. Orang pahal lagi 3 hari lagi lepas tu tak pahal. Dia 2 orang tu ya pahal. Katanya cerita, maknanya hebat lah kan. Katanya ini dalam kitab-kitab lah sebut, Imam Ghazali pun tak boleh gidah sebenarnya bahas dengan dia tu. Imam Ghazali ni maklum lah, dia bukan ahli syariat ni saja, dia falsafah gapo pun tinggi. Dia boleh kritik sesak falsafah. Dia katanya bila apa dia ni orang tak faham, dia apa di Zamakhsyari tu hujah dia pun tak boleh jawab dah, tapi Allah SWT tunjuk kepada dia macam dia baca. Ini jawapan dia. Kok mana-mana pun tengok bisa lah dia tu kan, Zamakhsyari bisa. Tapi akhirnya dia masuk ahli sunnah. Dia salah antara faham Mu'tazilah ni, dia orang moden ni lah. Kalau orang moden dia banyak sesuai sebab dia guna akal saja. Dia tak say kalau tak nampak hatu dia tak percaya. Itu perasaan ilmunya. Itu tak ada tu, itu kenangan lama kau. Usik apa ni, jiwa kita terusik lama, masalah masa kecil kau jadi kesal dia jadi gini ni. Kita kan orang ahli psikologi kata gitu kan, dia tak percaya hatu-hatu syaitan jin ke apa ni, dah tak nampak, percaya mana. Imam Ghazali ni lah mengikut ceritanya, dia ada sahabat dia jin. Katanya dia suruh kita tengok Zamakhsyari duk agap dia lah. Kalau tu kita tengok dia kata duk nulis tafsir. Tapi dia cermat. Dia selepas tulis dia letak dalam sorok meja ni, dia koci. Dia saja yang boleh. Anak koci duduk dengan dia. Tiba-tiba Imam Ghazali kata ambil tu, ambil kitab tafsir dia. Bila mari Imam Ghazali tulis balik, saling. Lepas tu dia jumpa semula, dia tanya duk apa masing-masing penulis ni. Kalau dia jumpa dia tanya tulis gapo dah, lari duk nulis gapo dah. Dia kata tulis tafsir. Dia senyap. Lepas tu Imam Ghazali pun tunjuklah tafsir. Kejut dia, ni hak dia ada 1% ni lah. Lagu mana lah, hak dia ada 1% ni, lagu mana? Awak tulis? Iyalah. Lepas tu dia kata, dia balik tengok rumah ni, ada dah. Balik tengok rumah dia ada. Bila ada, dia pun heran lah, jadi heran. Dia kata, macam mana sebenarnya saya tulis lagu dia betul-betul macam mana boleh? Support dia. Memang awak pun kata dia. Memang awak pun kata dia. Lepas tu awak tak percaya tu lah kata dia. Makhluk tu boleh ambil walaupun multak dalam sorok, walaupun mukoci, boleh ambil. Hikmat kejadian Allah SWT ni boleh ambil. Dia ambil, barulah dia percaya. Payah dia ni nak boleh percaya dia.
Dia kena main lagu tu, dia kena main lagu tu. Jadi itu ceritanya. Imam Ghazali beratlah juga menghadapi dia tu. Memang hebat. Siapa dalam nahwu jadi satu kaedah. Wa kullu jam'in muannath. Kaedah nahwu. Mari daripada kata-kata dia. Kata-kata Zamakhsyari ni hebat tak hebat dia. Orang buat kaedah kata-kata dia. Dia kata apa? Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddathu la ubali bi jam'ihim wa kullu jam'in muannath. Mana orang ramai lah nak berdebat dengan nak bahas dia ahli bahas. Dia kata inna qaumi tajamma'u, kaumku sudah berhimpun, berkumpul nak bahas, nak wa biqatli tahaddathu, nak bicara, nak bunuh aku. Nak bunuh aku tu maksudnya nak bunuh ilmu dia lah. La ubali bi jam'ihim, aku tak kisah buat-buat ni ramai pun. Wa kullu jam'in muannas, sebab kalau ramai-ramai tu catin. Kalau ramai-ramai ni catin. Kalau jatuh dia mari seorang, apa takut apa? Mari berlawan seorang sama seorang. Ni pakat ramai-ramai tak berani mari seorang lah tu, kata dia dah. Cara tu tina, kata dia. Jadi dalam bahasa Arab lah ni, kalau jamak tu kan, walaupun hak muzakkar, orang boleh kira, boleh buat sebagai muannas. Ambil dia. Tu kaedah tu. Hak diguna dalam pengguna Arab tu lama dah, tapi orang sebut tu. Orang sebut tu sebagai bukti. Zamakhsyari lah. Dan dia banyak, dia macam-macam, ada ilmu pelik-pelik lah dia. Pelik-pelik juga dia pun. Dia panggil ilmu simia apa. Ini yang saya sebut ni ada dalam kitab Zafarul Muhassilin bi Ahwalil Musannifin. Dia sebut dia ada ilmu tu. Dia boleh tunjuk gitu. Kalau misalnya burung nak mana, tunjuk, jatuh. Bisa juga dia. Dia boleh ilmu taskhir dia panggil. Dia panggil simia, bukan kimia, simia. Maknanya seorang tokoh yang hebat, Zamakhsyari ni. Dia lah yang katanya kalau lan di mana nafis sama-sama. Bisa dah dia. Tapi tak boleh, tak betul tu dhaif tu. Tak betul tu. Betulnya Ibnu Malik kata. Sebab tu Ibnu Malik kata dia tahu cerita tu lah. Dia tahu cerita tu. Kalau kita tak tahu cerita ni, apa yang Gomo ni buat kaedah ni? Siapa dia? Orang tolaklah pendapat orang-orang. Orang-orang itu siapa? Orang-orang semua Zamakhsyari ni dia kata lan lin-nafyi ala at-ta'bid wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada. Itu dia sebut. Habis itu. Yang ketiga, yang keempat, ini dalil pecahan-pecahan ni lah. Kalau zat Allah secara mutlak mustahil dilihat, apa artinya Nabi Musa meminta kepadanya supaya ditunjukkan? Tidakkah itu berarti seorang Nabi yang mulia dan hebat seperti Nabi Musa pun masih tidak mengenali Allah? Dan kalau permintaan Musa itu salah sama sekali, kenapa tidak ada teguran Allah terhadapnya seperti tegurannya terhadap Nabi Nuh alaihi salam apabila baginda tersalah? Lihat betapa Allah menegur Nabi Nuh alaihi salam apabila baginda berkata, Rabbi innabni min ahli, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dia kata, Tuhan apa kata? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Tuhan tegur. Kalau tak kena Tuhan tegur. Nabi ni lagu tu bukan sebab kita. Apa Nabi Musa Tuhan tak tegur? Kalau salah memang tak boleh benda tu. Jadi Nabi Musa tak tahu gapo dia boleh, gapo dia tak boleh. Tak boleh sabar. Dia minta tu mana dia tahu boleh, cuma bila tak tahu. Boleh, bukan tak boleh langsung. Kalau tak boleh langsung, maknanya dia tak kenal Tuhan dah. Ada kemudian sabar Nabi tak kenal Tuhan?
Itu dalil kita. Kalau kita kata dia salah, salah apa Tuhan tak tegur? Menunjukkan ada kemungkinan. Dia tahu mungkin, bukan mustahil. Seorang Nabi, terutamanya kita pun kena tahu apa dia hak mustahil kepada Allah, apa dia hak mesti ada. Tak boleh tak tahu. Mesti kita kena tahu Tuhan tidak bisu. Kena tahu tu, mustahil tu. Tuhan tidak jahil. Jahil, sifat jahil, mustahil tu. Mana ada sebut, mana dalam ayat mana ke dalam hadis mana menunjukkan Tuhan jahil? Tak ada. Itu pun benda mustahil. Kena tahu. Apatah lagi seorang Nabi, takkan dia tak tahu kalau benda ni mustahil. Maknanya dia tahu benda tu mungkin, cuma benda mungkin tu tak tahu bila, di mana, siapa, tak jelas. Tu dia minta juga tu. Dan Tuhan tak tegur. Adapun Nabi Nuh, bila dia kata anak saya, keluarga saya, Tuhan kata selamat keluarga kamu. Hak lain tergelai belakang kan. Jadi dia kata anak dia tu hak nama Kan'an, tak segi dengan dia. Tak segi dengan dia tu gak ajak lah, marilah hari ni tak selamat. Dalam Quran pun ada sebut kan, tak selamat hari ni, marilah naik dengan ayah. Tak segi anak dia. Tak segi. Anak dia nak duduk sekali dengan masyarakat dia. Inilah nak ayat. Jangan anak pun tak boleh, tak ada jaminan. Seorang Nabi, anak dia sekalipun tak ada jaminan. Masalah akidah iman ni masing-masing. Anak dia tak boleh naik. Akhir sekali Nabi Musa merayulah kepada Allah SWT. Nabi Nuh merayu, ni nak cerita. Tuhan kata tu bukan keluarga kamu. Jadi rupanya keluarga-keluarga ni sepahaman, gitu. Sepahaman. Kalau tidak sepahaman, tidak seakidah ni, tidak keluarga kira-kiranya di sisi Tuhan. Keluarga di sisi dunia tu ialah dari segitu tu. Jadi dia tegur. Ni apa tak tegur? Menunjukkan tidak salah, ada kemungkinan sekadar tu, kemungkinan. Cuma bila jadi sekarang ni sudah jelas lah, dalam dunia tak boleh. Kemungkinan tu pada masa lain jelas lah. Dengan berlakunya kepada Nabi Musa tu, itu hujah halik kita, bantahan kita terhadap mereka. Bantahan terhadap hujah 3. Dia kata kalau boleh kecek, mestilah boleh tengok. Apanya? Tidak semesti boleh kecek ni tengok kan? Kalau orang duduk di sana luar, dia kecek kita dengar, tapi kita tak nampak dia. Apanya? Dia duduk kait kata, mana ada pun hak boleh kecek mana dia royak tengok Tuhan. Dah dia nak kecek saja, kecek telefon saja, tak boleh, tak nampak. Tak boleh kau kena nampak kau baru faham kecek tu. Dah kan. Jadi ini semua nampak ni tak ada syarat, tak ada kata mesti kalau kecek nampak. Kalau tak nampak tu tak kecek. Mana boleh lagu tu itulah bantahan kita ni. Cuba tengoklah semula hujah 3 dia tu. Bantahan terhadap hujah 4 pula ialah permintaan orang-orang kafir. Dia kata maknanya kalau lah boleh tengok, tentu Allah SWT tak tegur, tak hukum orang-orang yang minta nak tengok dia. Ni dalam Quran kalau kita tengok mana-mana pun, setiap orang minta nak tengok tu Tuhan murka, turun azab, bukan sekat murka saja. Maknanya benda ni tak boleh. Benda tak boleh. Kalau benda tu boleh, apa siapa pergi tu mah? Jadi kita jawab, hak Tuhan murka, Tuhan marah tu sebabnya dia bukan tanya minta tu minta saja, minta sungguh dengan ikhlas hati, tak nak wangannya, nak main-main. Itu sebab Tuhan murkanya. Mencabar Nabi tu, nak melemahkan Nabi kononnya. Bila Nabi tak boleh buat, itulah tak betul dia kata. Jadi orang pun terpengaruh dengan dia. Dengan sebab tu, bukan semata-mata minta tu tak boleh. Kalau minta tak boleh, apa yang Nabi Musa minta? Kalau memang tak boleh, pak kita kata apa yang Nabi kita tak minta? Dah tahu dah tak boleh dah, minta agam dia dah. Dah tahu dah kan cerita Nabi Musa, minta agam dia dah tahu dah tak boleh. Tapi itu bukan bermakna tak boleh buat selama-lamanya pakai akhirat, pakai dalam syurga. Tidak gitu. Bantahan terhadap hujah 5, iaitu dia kata syarat-syarat nak melihat seperti tersebut di bawahnya 6. Ada 6 syarat, gini dia letak syarat.
Enam yang terakhir daripadanya hanya berkaitan dengan melihat jisim-jisim dan a'rad yang dapat dilihat dan dikesan dengan deria penglihatan. Waktu ini mana? Hujah yang kelima. Hujah yang kelima. Nah tu 785. 785. Manusia hanya dapat melihat apabila ada 6 syarat berikut. Dia letak 6 daripadanya. Kalau kita perhatikan, hak tu dia berkait dengan benda biar berjisim. Macam ni. Ni tak ada. Apa benda lagu ni? Kat Tuhan bukan jisim. Tuhan bukan a'rad. A'rad ni a'rad. A'rad ni sekarang ni kita kata ni warna merah. Warna ni lagu ni. Ataupun warna mana-mana kau kita. Tu a'rad. Besar, kecil, tinggi, rendah. Itu a'rad. Itu sifat makhluk. Sifat makhluk. Kita nampak besar, kita nampak kecil, kita nampak warna lagu ni, kita nampak comel, kita nampak tak comel misalnya. Jadi comel tak comel tu dia ada pada benda. Kalau duduk pada rumah, orang kata rumah comel. Kalau hak huda, kata rumah huda. Kalau duduk pada orang, dia kena ada benda dulu. Itu a'rad, dia bergantung dengan benda. Jadi Tuhan ni tak termasuk dalam tu. Apa yang duk kait syarat tu dengan Tuhan? Gitulah. Kalau begitu tinggal 2 syarat saja lagi daripadanya, iaitu kesejahteraan deria penglihatan. Itu kita terima. Waktu boleh terima. B, sesuatu yang dapat dilihat, al-mar'iyah. Bahasa benda hak boleh dilihat, dilihatlah. Kalau bahasa benda bau, tak nampak kita kelih pun. Kalau bahasa benda dengar, kita kelih nampak. Hak bahasa benda masmu'at, benda hak bahasa kita kena dengar, tak nampak. Dia kena benda bahasa boleh lihat. Begitu. Jadi dua ni ada. Kedua-duanya ada. Tuhan boleh dilihat. Tuhan boleh dilihat. Tidak semesti boleh dilihat. Boleh dilihat selalu. Itu sah. Yang keduanya, mata kita ni boleh sejahtera. Boleh. Dua syarat tu kita terima. Kita terima. Baik. Bantahan terhadap hujah 6 ialah, mestikah kalau Allah tidak dapat dilihat oleh kita di dunia ini, maka ia tidak dapat dilihat oleh kita di akhirat nanti? Mesti ke gitu? Kita tahu mana mesti. Dia pergi situ jugalah. Lan tadi itulah, sampai bila-bila pergi situ. Soal dunia dan akhirat itu terlalu jauh. Cara dunia akhirat dah jauh sangat. Kita kira hak dalam dunia dia. Nak suruh mudah faham. Ambil saja contoh-contoh di dunia ini. Kucing dan burung hantu misalnya dapat melihat di waktu malam yang gelap gelita. Patutkah kita menafikan setiap yang mempunyai mata daripada dapat melihat di waktu malam yang gelap gelita, semata-mata kerana kita manusia tidak dapat melihat dalam keadaan itu? Patut ke lagu tu? Ini dari segi logik lah. Seorang bayi yang baru lahir tidak nampak apa pun di sekelilingnya, tak nampak gap. Buat gini pun tak ada gap satu dah. Tak nampak gap satu. Tetapi bayi yang sama setelah menjadi kanak-kanak nampak pula segala benda yang dilihat. Mata tu tu hak dunia. Tak usah cara akhirat tu benda jauh. Benda jauh. Benda fikir hak dunia ni dulu. Hak dunia. Anda tidak akan nampak apa-apa yang terdapat di sebalik dinding atau baju dan seluar yang dipakai seseorang dengan mata kasar. Zaman ni mudah benda ni nak faham ni akidah ni mudah. Tetapi dengan memakai kacamata tertentu seperti cermin mata, perisik dan sebagainya, anda akan nampak segala-galanya. Bukan nampak pistol dia susuk dalam baju saja. Dah. Nampak segala-galanya. Apa? Atau ni juga kita guna pupus spek ya. Jadi lagu lain lah dah. Jadi nampak tak nampak sebelum tu. Apa gitu. Mata ni juga. Bukankah dengan mengenakan kanta lekap saja penglihatan seseorang sudah menjadi berbeza? Kalau orang jenis tak nampak lah, boleh kita kata atau pula ke mana-mana lah.
Ni tak nampak. Kurus tu tak nampak. Tak ada nampak spek pun. Tebeng muka dia tak ada. No. Tengok. Aku maju ke tak? Di mata tu je. Kalau kita royak orang sampai dulu, payah nak faham tu. No. Ni pakar tu tak nampak macam mata asli. Nampak lah. Jadi lagu lain. Tu kita manusia buat belaka tu. Tak tahu apa ribu tahun lagi nak kiamat nak. Setara mana akan maju? Ilmu mata je. Setara mana? Hak lain ni hak dah dengan kita di setara tu dah. Kalau begitu, apa peliknya jika manusia semua sekali, termasuk orang-orang mukmin, tidak dapat melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia ini. Kemudian di akhirat kelak, orang-orang mukmin sahaja dapat melihat Allah dengan mata kepalanya. Apa pelik? Kalau dalam dunia ni, hak tak pakai spek tu tak nampak. Hak pakai spek tu boleh nampak. Masa esok pun lagu tu. Gitu. Dia kena main gini dengan orang ni. Pasal tak? Payah. Kalau ayat Quran kau hadis ni ke tepi saja. Ni gini, ni gini, banyak tahu dia kena main gini. Dengan puak-puak ni dia kena main akal. Sebab tu puak-puak ahli ilmu kalam tu dia guna akal kuat. Bukanlah nak ajar kita, nak suruh bersandar kepada akal dah. Tetapi kita sendiri pun kan rasa nak suka kan bila tengok contoh-contoh gini. Jejak puak-puak dia pun gitu juga. Sebab itulah ulama-ulama kita ajar suruh belajar mantik, suruh belajar falsafah. Sebab senang nak kira dengan manusia. Sebab dia guna hak tu. Dia guna hak tu. Bukan kita buat punjah sangat, nak pegang sangat tu. Tak kita pegang Quran hadis. Apabila kita bahasa berbicara dengan puak-puak ni, dia kena gitu. Sebab dia tak terima Quran hadis. Hak kafir lah. Hak kafir lagi lah. Setara Mu'tazilah dia boleh tahu. Padahal berapa banyak hadis. Dia kena main lagu ni. Tapi pada masa tu spek mata tak ada lagi. Apa nama ni, kata tu pun tak ada lagi. Lekat tu tak ada lagi. Banyak perkara dah jadi susah. Orang sampai dulu nak bahasa dengan pokok ni. Tapi zaman sekarang dia lebih mudah. Baru kita nampak betapa kuatnya ahli sunnah wal jamaah dari segi hujah dia. Dari segi hujah, logik. Dia sesuai dengan zaman. Ke depan. Kalau pakai pokok dia mata sengih-sengih dah ni. Sengih-sengih dah. Lagu mana? Mata ni juga kan? Boleh kita tengok. Dia tak lagi. Asyik tu nampak kelebihan ahli sunnah. Biar kita sedar. Sebab dia kita kata dah. Kalau kita sedar, barulah kita tahu nilai kita, gegar kita. Nak banding dengan pokok lain. Pokok tu terak belakang dah lah. Terak belakang. Ahli sunnah masih lagi boleh bertahan. Fahaman dia tu masih lagi laku. Kita kata laku pahala dia. Bahkan kau nampak kebenaran dia. Bantahan terhadap hujah 7 ialah apa perlunya terhadap hujah 7 ialah apa perlunya ditakwilkan melihat itu dengan mata hati. Dia takwil lihat mata hati. Boleh kalau ya pun kata melihat dengan mata hati. Jadi mata hati lah buat melihat dengan mata hati. Bukankah mata kepala itulah yang merupakan deria penglihatan? Kalau mata hati tak pilih. Supalah dia kata hak ni merah je kan. Merah dia tak terima juga apa ni. Kalau merah mati kata dia. Tak boleh nyawa datang. Kalau naik oksigen tak ada, mati. Dia pergi hak zahir. Takkan sesak nafas kita kalau naik tinggi sikit. Dia tu kata gitu. Ni nak kau naik pakai atas langit. Atas langit yang ketujuh lagi nak. Dia tak fikir dia kecek tu dengan siapa, dia cara pasal siapa tu. Pasal Nabi kau orang biasa. Hak kita duduk royak merah-merah ni Nabi, bukan orang biasa. Dia duduk buat support. Dia pasal dia tak terima mukjizat. Dia tak terima demon ni. Kalau tak terima mukjizat kau tu berat lagi. Banyaklah. Sebab tu kata buat ahli bidah ni kadang-kadang banyak lama-lama dia sampai ke peringkat keluar.
Kalau sedua tu tak keluar lagi. Sampai kau perekat banyak sangat, boleh jadi keluar daripada Islam. Tu tak tahu jadi kata kalau naik tak boleh, mati. Apabila dah ada, mati juga. Dia kata tengok benda ni kan, ramai kita ni sesuai. Tak ada apa, tak ada pelik. Orang duk belum sama nak hari pergi hospital tu tak. Tak ada pelik. Apa ni Mi'raj naik kata orang kita pun manusia lah ni pergi dah ke angkasa lepas. Orang biasa je. Guna alat-alat biasa. Tengok. Nampak ahli sunnah tu dia kemah. Boleh pergi jauh. Tuhan tunjuk sikit. Jadi dia tak boleh lah. Lepas tu dia katakan dia tak boleh dengan Mi'raj. Mimpi kata dia. Kalau buat mimpi, kita boleh mimpi orang biasa ni dah. Boleh pergi pakai dalam syurga, pakai dalam neraka, pakai mana-mana boleh pergi. Dah. Hak tak ada lagi. Dah. Boleh. Hak tak pernah jumpa, boleh mimpi. Tak pelik kalau mimpi. Apa pelik? Dia payah. Inilah masalah pokok ni. Masalah dia. Dia kata melihat dengan mata hati. Bukankah mata kepala itulah merupakan diri penglihatan? Lemahkah Allah untuk menciptakan manusia bermata seperti kucing, serigala, burung hantu, kata atau lain-lain? Ikutlah, sebutlah banyak mana boleh tengok dalam gelap. Dalam curah pun boleh, dalam gelap pun boleh. Lemah. Binatang tu hina kalau nak kira. Tak ada bangkit syurga neraka, tak ada. Tuhan boleh buat. Nak suruh kita berfikir lah. Kita lebih-lebih pada sudut lemahnya. Ada lemah kalau nak banding dari segi tu lebih kucing daripada kita. Jadi nak suruh kita mikir. Lepas tu nak mikir secara akidah yang ni lah. Hak kita tak boleh tengok. Jangan nafi. Zaman dulu manalah nampak kumai-kumai. Tak nampak. Bita-bita sekarang nampak tu yang kita dah dengan mata kepala. Apabila ada alat tengok, rupanya di sebalik kita nampak berapa banyak, lebih banyak lagi. Jadi ini semua menguatkan akidah kita. Bukankah binatang-binatang itu juga telah diciptakan oleh Allah? Allah kan cipta. Tentu sekali Allah berkuasa menjadikan mata manusia itu beribu-ribu kali lebih kuat daripada yang ada pada mereka sekarang ini. Kalau duduk situ susah. Kita ni lah juga. Esok dalam syurga boleh makan tak berhenti lah. Dalam dunia 2 pinggir tak lagi lah. Makan kosdak. Sekarang mana nak makan? Tak ada sakit perut, gaduh nak pergi jamban kau. Tak ada jamban dah. Tak ada. Tak ada sakit perut, tak ada. Kita ni dah juga. Tuhan Maha Kuasa kan. Takkanlah dalam syurga tu serupa dalam dunia. Orang yang duduk dalam syurga tu pun sesuai lah. Semua dia kata makan minum tu jadi ke dia? Adalah hadiah, ada semua. Ada. Jadi peluh. Ahli syurga ni peluh. Tapi peluh dia tu wangi. Bukan bau busuk seperti kita dalam dunia. Kalau peluh tu wangi, kau sedap. Pelik pelik. Kita ni lah. Kita. Sebab tu benilah sangat orang mukmin, orang Islam ni kan, kalau kita tahu kedudukan belajar lebih sangat manusia ni. Bidadari kita kata lebih bidadari kau orang puas kan, dia nak sangat kecomel ni kan dah. Sibuk dengan make up gitu, make up gini, plastik surgery sana sini dah. Sibuk. Nak suruh comel. Tak boleh juga dah. Dalam dunia. Tuhan beri lah saya. Hak orang dalam dunia ni putus tak mana, dia lebih lagi pada bidadari. Tahu ke tidak? Kalau bidadari tu tunjuk ni pasal habis dah. Semua orang setara mana pun dia akan jadi lebih, orang dunia ni akan lebih daripada ahli syurga. Sesok tak tahu. Jadi akan jadi bertukar rupa pun kenal lagi. Dia juga tu bukan orang lain dah. Kena. Jadi tak boleh nak fikirlah. Kalau fikir syurga kan, sesok mana kuat dah tu, kuat gapo makan minum tubuh ada hadis belaka tu.
Ada hadis belaka tu. Lagu mana persetubuhan ahli syurga, lagu mana makan minum ahli syurga, lagu mana hiburan dia, kesukaan dia. Ada belaka. Sungai dia lagu mana, pokok dia lagu mana, ada belaka. Pokok kita dunia ni kalau jual masuk dalam rumah semua penuh, tak? Semua penuh macam-macam lah. Ada dengan lipai, dengan gapo je tak. Ni ikut nak yung mari. Hati tak payah. Tuhan buat learn ni kan manusia ni, remote-nya duduk situ lah, pacek boleh lah. Tapi kena pacek juga, kena pegang juga tangan ni. Hati adalah surga. Ada nak ayat boleh, manusia sampai ke situ. Manusia ni nak menuju ke situ lah. Tapi tak boleh. Tak boleh. Dia sup juga dunia ni. Jadi dengan hati telita. Dalam dunia kata boleh pergi cepat, boleh pergi cepat, bimbang duduk atas nu jatuh dah. Mak kata habis lah kata. Ni duduk atas katil terbang katil no. Gambar dalam hadis-hadis cukup ada belaka. Ada belaka. Detail lah pendek. Napa? Dalam surga gini, dalam neraka gini. Dalam hadis-hadis ada. Tapi hak nak ayatnya manusia tak seusi lah. Lebih hak boboh lagu mana pun, sakit, cacat, tua, jadi wuduh. Saya esok jadi lebih daripada orang dalam surga. Hak asal kejadian dalam surga. Yang ni bidadari kau ikutlah. Lebih. Hak tu jelas. Dalam hadis. Jadi itulah kelebihan manusia atas dunia ni, memang lebih sangat. Kalau tahu kan begitu. Habislah situ. Tu kita bantah dia baru, bukan hujah kita lagi dah. Ni baru nak ayat hujah kita pula dah. Kalau main lagu ni panjang, kalau main lagu ni. Dalam syarah Bukhari pun tidak semua tepat ada. Dia tidak semua. Dalam syarah Bukhari, dalam Umdatul Qari ada. Ni. Tapi dalam Fathul Bari tak ada. Sebab tu kena tengok lah mana ada. Lepas tu tokok tambah tu kena ada lah sesuai dengan zaman kita. Jadi alasan dan hujah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini, selain hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak, adalah ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim seperti di bawah ini. 1. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksud wajah-wajah, maksudnya orang-orang mukmin lah sini, pada hari itu berseri-seri. Itu ayat 22. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Allah SWT berfirman tentang orang-orang kafir di akhirat kelak begini. Ayat yang kedua, dalil yang kedua. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Bermaksud sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terdinding dari Tuhan mereka. Yang terdinding dari melihat Tuhan mereka. Itu maksudnya. Kalau orang-orang kafir terdinding daripada melihat Allah, tentulah orang-orang mukmin tidak. Sebabnya ialah keadaan mereka kelak tidak sama. Semua tak sama, tak serupa. Demikianlah simpul Imam Syafi'i daripada 3 ayat di atas. Imam Syafi'i 3 ayat di atas ni dia gitu. Mana dia kata ni dah dalil boleh melihat Allah SWT. Buat tu takwil. Buat tak kena nama tu. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tu mana duk tunggu kata dia. Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah tu dengan makna tunggu, bukan dengan makna melihat. Tunggu apa? Tunggu rahmat Tuhan nak bagi dalam syurga. Dia tak boleh. Lepas tu tidak ke dalam syurga tu penuh dengan nikmatnya. Tunggu ke dia lagi. Kalau tunggu ni sakok juga ke bagi. Tunggu esok. Tunggu esok dah. Lambat juga tu. Itu sifat dunia. Dalam syurga tak ada esok-esok. Nak lalu-lalu boleh. Dah. Dia kata duduk tunggu. Tunggu ke dia? Tunggu rahmat. Tunggu rahmat. Dia tak gede kot tu, tak gede kot dia. Itu cara dia.
Jadi sukalah dalam menunggu tu. Dia kok pergi kot tu. Kita ahli sunnah kata dah, bukan tunggu, tengok. Sebab kalau nazara yanzuru, dia ada ila rabbiha, makna tengok. Kalau nazara saja, boleh jadilah dengan makna menunggu. Kalau nazara saja, ni dia ada ila. Cuba tengok dalam hadis yang kita baca tadi kan, fanazar adalah hadis yang kita baca ni, hadis 521 muka surat 785. Tengok hadis teks asal dia tu, bagi yang kedua, fanazara ilal qamar. Nazara ila, nazirah tu daripada perkataan itu lah, dia ada ila. Orang panggil mutaaddi dengan ila. Bila nazara dia mutaaddi dengan ila, dia memberi makna melihat. Tengok kita terjemah makna melihat kan. Takkan Nabi duduk tu, Nabi tunggu bulan, tunggu ke dia? Tunggu gapo? Tunggu bulan mari? Tak mari. Tunggu ni hak bahasa mari. Jadi Nabi, kita nak terjemah sini, Nabi pun tunggu bulan. Takkan lagu tu. Bulan apa? Dah tunggu apa lagi? Tunggu mari. Bukan bahasa mari. Di sini makna lihat. Nazara ila. Nazira, dia letak ila rabbiha nazira. Nazira ila rabbiha, asal dia mengikut tertib asal. Tapi buat apa dia letak ila dulu? Ya, dah tengok Tuhan tak ada gol lain dah. Hak tu saja dia dulu. Tu kemuncak nikmat dalam syurga. Tak ada. Kalau kita kata tengok, kalau dia sebut ila tu duduk di belakang, ni kaedah ilmu balaghah lah. Kalau dia sebut ila tu di belakang, boleh jadi tengok tu tidak tengok Allah sungguh. Tengok golai ia dikaitkan dengan Allah. Ni dah. Bila dia sebut ilah dulu, tak ada benda lain dah dia tengok. Tuhan saja. Itu maksud. Dan tengok, bukan tunggu. Kalau tunggu, kurang juga lah dari surga. Tak ada tunggu. Dan berseri-seri muka. Ini sifat ahli surga lah. Jadi lepas tu mereka terdinding. Siapa dia? Orang kafir lah. Terdinding ni dia bahasa tengok. Kalau ada tabir, ada dinding, kita tak nampak dah di sana manusia ni. Kalau suara boleh dengar lagi di sana tu, benda lain. Jadi maksud terdinding ni daripada melihat. Siapa dia? Orang kafir. Orang Islam tak, tidak terdinding. Kalau orang Islam terdinding juga, tak sumpah lah tadi. Apa kelebihan orang Islam? Lepas tu kita kata apa yang kita nampak dia tak nampak. Sumpah lah ni, orang pakai spek tu nampak, orang tak pakai tu tak nampak. Apa dah Tuhan beri spek ke dia. Kita kata gitu lah, mudah je tu. Apa kita kata yang boleh tengok Tuhan, hikmat boleh tengok Tuhan. Allah, kita ni tak serupa dengan orang lain. Orang lain dah tak, Tuhan tak nampak juga dia, tapi dia boleh buat bala. Tuhan tu ni, Tuhan tu ni, Tuhan tu ni, dia tunjuk. Boleh tunjuk. Orang Islam ni kan tak ada. Lagu tu pun dia percaya Tuhan ada. Tuhan lagu ni sifat-sifat dia. Tak rajin tengok, tak apa. Jadi serupa dengan minum arak. Dan hadis ada sebut, orang tak minum arak, saya boleh minum arak. Orang minum arak dah dalam dunia, saya tak boleh minum arak. Saya tu bila dalam syurga lah. Jadi tak boleh minum. Ni arak tu nikmat dalam syurga. Pasal apa? Pasal kita duduk tahan dalam dunia ni. Nak terah juga kalau nak kira kan. Kalau boleh terah lah. Nampak dia mau gomong mahal gitu, mau potong kecil je dah. Kira-kira nak terah juga. Tapi tak boleh. Gitu. Tuhan bui hak tak boleh tu kita. Hak tak boleh. Tak boleh tengok. Dia bui. Kalau tidak maknanya siapa kesut. Tak tahu dia. Tak boleh tengok. Sedih juga kalau lagu tu kan. Sedih juga. Sumpah juga Nabi SAW kata, siapa pakai sutera, orang lelaki lah, orang perempuan ada dalam dunia, dia tak akan pakai. Siapa pakai barang emas dalam dunia ni, orang lelaki lah, orang perempuan ada. Saya dia tak boleh pakai. Jadi subai boleh pakai orang jatuh. Lan ni orang nak tiru tu kan tak? Dia tiru waktu. Kehendak manusia tu kalau nak berlaku.
Tak boleh lagu tu. Dia dalam dunia ni ada pembagian tino, ni untuk orang perempuan, ni orang lelaki, dia ada pembagian, ada hikmat dia. Saya tak apa, tak punah, tak ada dah nak jadi pondai kau gapo kau tak ada dah. Tu sini masalahnya. Kalau tu buat gitu dia jadi ada kesan. Dia ada kesan. Kita kata tak jadi pondai-pondai pun kita pakai spaghetti tu. Tak jadi pondai geri tu, jiwa tu, semangat tu. Dia ada kesan benda ni. Makanan, persekitaran, dia ada kesan belaka. Jadi dia kata tak boleh. Jadi tak boleh makna sakut kurang lah ahli syurga. Dia tidak gitu. Apabila pergi sana dia tak serah dah kurang tu. Cuma hakikatnya kepada hak merasa tu kan tak? Dia rasa kurang dia. Dia rasa kurang. Sebab gini kita dalam dunia ni kan, berapa buat dia hak mahal tu. Ikutlah di berapa-berapa kan. Hak berakhir tu kan, mahal pun dia beli. Makan tu kat sedap. Dia kata orang, kepada orang hak tak makan tu pergi muka tu dia dah. Tapi kepada hak tak boleh makan tu kata bang tak boleh dia. Dia tidak suruh rugi ke apa-apa. Dia tidak suruh dia ketinggalan. Tak. Begitu juga ahli syurga saya. Tuhan buat dia tu tak sih benda tu. Bukan jadi kurang tak. Sebab orang hak tak boleh dalam dunia ni kan tak. Adakah dia suruh kurang? Tak, mujub aku tak bang. Tak. Kalau bang boleh mutuh pula dia. Tapi pada hakikatnya kalau kita perhati, hak mana lebih? Hak boleh makan, kau tak boleh makan. Hak boleh makan tu lebih. Kau mana-mana pun. Jadi harap saya tak boleh minum, tak boleh dia tu tak ada. Gak kita nak harap dunia, kena harap surga. Situ duduk. Biarlah tak boleh dunia. Tak boleh hak tu beberapa perkara je. Hak lain boleh tak nak minum banyak perkara lagi. Saya tak boleh. Boleh hak sempurna. Gak lah ni minum pun. Hak tu dia tak beri tu. Minum bengong jadi. Tak kapal ke diri. Ngapu kau say. Nyupah pergi buat. Pelik-pelik lah. Rebah dalam lokal lah rebah. Balah dengan bini lah. Bunuh orang lah boleh. Boleh. Patutlah tak beri pun. Tapi duk terkas macam. Tak payah kalau hak lagu tu. Saya sok. Boleh. Pasal apa kita duduk tahan perasaan kita kan selama mana. Nak juga kadang-kadang terlitas kan. Nak tak lagu mana kan. Jadi gitu. Tuhan bui hak lagu. Itu sebab dia bui. Jadi hak melihat Allah ni pun gitu jugalah. Melihat Allah ni pun gitu juga. Hak memang kita boleh makan dah tu. Hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha dalam Quran sebut tu bila bui makanan hak ni hotel kalau kita dalam dunia ni nak kita sebut dia bui super dapat tapi bila makan tu lah pula lebih istimewa tak ada ayat tapi dia boleh kata ni super ni dalam dunia hak ni super dengan hak ni dalam dunia dia boleh kata orang dalam surga tapi hakikat dia tidak sama kesan dia tidak sama hanya zahir saja nampak sama. Jadi dari segitulah kita kata hak kita makan. Jadi wudu orang kadang-kadang tanya wudu ada ke tidak dalam syurga dah. Kira-kira je ada dah beri sangat tak ada. Tapi wudu syurga lah. Wudu syurga lah bukan wudu dunia. Kalau wudu dunia tak kena kaya ada ulat dalam tu kan. Parah benda. Jadi syurga insya-Allah ada tapi tidak lagu tu. Tidak dengan kekurangan tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Muslim dengan isnad yang meriwayatkan daripada Suhaib radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata idza dakhala ahlul jannah al jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tunajjina alam tudkhilna al-jannah haluh tu tak apa-apa wa tunajjina minan nar qala fayakshifu al-hijab fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla
Bermaksud Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga masuk syurga, Allah tabaraka wa ta'ala bertanya ahli syurga, kamu mahu apa-apa lagi untuk aku tambahkan? Tuhan tanya. Ini gambar. Nak apa-apa lagi kau nak tambah? Jawab mereka, bukankah engkau telah menyeri-nyerikan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari neraka? Itu jawaban ahli syurga. Kata Nabi SAW, lalu disingkapnya hijab. Nya tu kita faham bahasa Melayu kita ni kan. Kalau N besar juga tu hal lah kan. Mana dah sini? Lalu disingkapnya hijab, maka tidak ada apapun yang diberikan kepada mereka lebih disukai mereka daripada melihat Tuhan Azza wa Jalla. Itu hadis. Orang kata, waktu kata tu hadis, mana ayatnya? Ni pasal tak sud lagi hadis kita terima dah, tak ada gapo dah tu bagi kita, tapi buat tu tak sih. Itu hadis ya. Jadi masalah dengan hadis lah. Sebab tu kita ni orang panggil ahli sunnah. Ahli sunnah. Sebab kita percaya kepada sunnah. Bukan sunnah. Sunnah bukan hadis hadis lain. Hadis lain, sunnah lain. Sunnah ni hak tu dah jelas, memang kemak daripada Nabi SAW. Sunnah tak ada. Kalau kata sunnah ni apa ni hak maudhu, hak palsu, tak ada sunnah. Sunnah mesti hak sahih, hak kemak, boleh pakai, boleh pegang. Hadis tu kena proses lagi, banyak lagi perkara. Sebab tu orang panggil ahli sunnah, bukan ahlul hadis, ahli sunnah. Kalau ahlul hadis tu untuk ahli-ahli ilmu hadis yang kaji hadis, nak tahu hak mana hak kemah, hak mana boleh jadi hukum gapo dia, hak tu ahli hadis lah, boleh lah. Untuk pengkaji-pengkaji, pengikut aliran dia pakai hadis ni khazanah hadis ni. Lepas tu pilih daripada tu, hak ni bahagian akidah, hak ni bahagian hukum, boleh. Hak ni bahagian ni, boleh. Hak ni tak boleh. Itu ahli hadis. Tapi kalau ahli sunnah ni umum, hak bersih dah. Hak sudah perisi dah, jelas dah lagu mana jadi akidah kita. Itu ahli sunnah. Sunnah tu dia berpunca daripada hadis. Buat-buat ni, buat-buat sesat ni, dia bermasalah dengan hadis lah. Sebenarnya dia bermasalah dengan hadis. Dia tak sepakat hak tu, tak sepakat hak ni. Sewenang-wenang lah, tidak mengikut kita pun ada juga, tidak nak pakai semua juga. Ahli sunnah pun tidak pakai semua juga. Cuba tengok, kita kata apa ni, banyak mana hadis, sebanyak mana hadis hak sahih, hak hasan, hak dhaif, macam-macam ada ni. Angkat tangan bila maya ni kan, rokok angkat tangan, Allahu akbar. Bangun, Allah, angkat tangan, sami Allahu liman hamid, angkat tangan kan. Imam Abu Hanifah tak pakai. Dia tak pakai dia. Tapi orang tidak pakai tu ada hadis pokok-pokok ni. Dia tidak pakai tu ada lah tu, dia faham cara dia faham. Dan benda tu setara benda dia ada kaedah. Kita pun ada kaedah juga. Bukan kata kalau semua ada nak pakai, tak ada. Hampir-hampir tak ada orang pakai semua. Dia mesti ada pilihan ni ada. Terutama imam-imam besar, dia mesti ada. Lepas tu hadis banyak betul masalah. Dia ada cara dia. Dia tak pakai. Kalau orang Hanafi tak ada akal langsung, mula-mula je akal. Jadi kita kata dia tak terima hadis, dah dia berkait dengan hadis, bagi dia tidak sunnah tu. Memang ada hadis tu, tapi hadis tu sudah masuk. Dulu ada. Hak kemudiannya kita tengok dak, kita pakai hak kemudian, kata dia. Tak alasan dia. Orang lain kata dak. Jadi khilaf sama kita lah, khilaf ada beranak kata. Khilaf ada beranak. Jadi hak ni masalah akidah. Baiklah. Selepas mengemukakan hadis ini, Imam Muslim terus mengemukakan hadis yang sama dengan sedikit tambahan melalui sanad yang lain juga daripada Suhaib, sahabat yang sama. Begini lafaznya, wazada thumma tala hadhihi al-ayah lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Bermaksud, dan beliau, yakni Suhaib, menambah, kemudian baginda SAW membaca ayat ini. Jadi hari ni kita nak ayat ni ayat ni Nabi sendiri tafsir lagu mana. Sebaik-baik pentafsir Nabi SAW sendiri. Tak boleh gida orang lain. Tak boleh gida. Bermaksud, dan beliau menambah,
Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini. Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, al-husna, yakni syurga, dan tambahannya. Al-husna tu syurga dah, dan tambahannya tu apa? Hadis ini menunjukkan al-husna menurut tafsiran Nabi SAW sendiri ialah syurga, dan ziyadah pula ialah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu ziyadah. Sebab tadi kan dalam hadis, tadi cuba perhatikan. Kamu nak apa lagi aku nak tambah? Tak ada dah. Lepas pada tak ada, Tuhan beri kamu. Tidak dia tunjuk. Dia buka hijab. Itulah ziyadah. Sebab dia kata perkataan dia tu, turiduna syai'an azidukum, tu ziyadah lah. Kamu nak apa lagi aku nak tambah? Dah tak ada. Dia buat. Jadi inilah ziyadah mengikut tafsiran Nabi SAW. Jadi makna ada dalam Quran. Kita kata, itu tafsiran kamu. Ini tafsiran Nabi. Kecuali dia tolak hadis, itu masalah. Dia tolak hadis. Susah payah bahasa dia. Tolak akal. Tadi kita bui dah akal. Apa tak boleh? Kau dah tak terima boleh minum arak dalam syurga. Apa yang boleh? Dalam dunia ada. Sebab kita sakut. Dia bui. Kita duk tertanya-tanya. Tapi bui tak ada kurang dia. Kalau kita boleh dalam dunia pun setara mana. Jadi gitu Antara perkara yang penting sekali diingat, habis itu cerita tu. Benda ni kena ingat molek. Berhubung dengan sabda Nabi SAW di atas hadis yang kita bincang ni, ialah perbandingan yang dibuat baginda SAW itu adalah perbandingan di antara perbuatan melihat dengan perbuatan melihat, bukan perbandingan di antara yang dilihat dengan yang dilihat. Jadi perlu dah difahami bahawa ia sama sekali tidak memberi arti Allah itu seperti bulan. Jangan faham gitu. Jadi kamu akan tak tengok Tuhan supaya kamu tengok bulan. Jadi Tuhan itu supaya bulan atau bulan supaya Tuhan? Dah. Ini perbandingan di sini bukan perbandingan di antara yang dilihat dengan yang dilihat, tapi perbandingan di antara perbuatan melihat dengan perbuatan melihat. Kita tengok tu, perbuatan kita tengok tu. Begitu. Jadi ni kena faham boleh. Kalau tidak rusak juga. Jadi bukan nak ayat sini, dia nak ayat sini. Tuhan tu serupa bulan atau bulan tu serupa Tuhan. Dah, kalau lagu tu musyabbihah pula. Musyabbihah ni golongan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk atau makhluk dengan Tuhan. Tak lagi. Kita tidak lagu tu. Kita ahli tauhid sungguh lah. Kalau serupa-serupa tu ada bandingan, tu ada tandingan. Kalau lagu tu. Jadi waktu kena ingat. Molek. Tak apalah. Lepas tu baru kita pergi ke sini. Lepas tu Nabi SAW kata, lepas pada dia sebut dapat melihat Tuhan tu, dia kata jika kamu dapat menjaga, yakni dengan sebaik-baiknya sembahyang sebelum terbit matahari, yakni sembahyang subuh, dan sebelum terbenamnya, yakni sembahyang asar, jagalah. Nabi kata. Dia sebut selepas tu. Maknanya ada kaitan tu. Jadi ada notasi itu 972. Sabda Nabi SAW ini merupakan kinayah kepada menjaga sembahyang subuh dan asar dengan sebaik-baiknya. Maksudnya ialah seboleh-bolehnya jangan ada sesuatu seperti syaitan, nafsu dan lain-lain yang menghalangmu daripada menunaikan sembahyang subuh dan sembahyang asar dalam waktunya yang afdal. Kalau boleh jaga kat molek, jagalah. Apa dia sebut dua ni? Mana ada kaitan tu dengan tu.
Lepas tu kita kata tu orang semayang asal belakang, apa lebih jaga belakang dia. Dia tidak serupa. Mana ada kesan dari segi nikmat melihat Tuhan tu, dia tidak serupa. Ahli surga ni ada dalam hadis sebut setahun sekali, ada 6 bulan sekali, ada sebulan sekali, ada 6 hari. Dia tak serupa pula hak ni. Tapi masing-masing hak boleh tu dia rasa tak sempurna, dia tak ada suruh kurang, tak ada kuasa gapo tu, Tuhan buat gitu. Kita kata dari segi akal, dari segi logik lah kita kata, mana boleh tengok orang tu besar dia tidak serak dah, comel dia lebih kilak-kilak nak sinar banan dah. Mana boleh rumah kita tidaklah setara tu. Takkan dia tak kerti beza sebab dalam dunia kita kerti beza ni dengan ni. Padahal surga takutnya telitah. Itu ada ayat kita lah, takutnya telitah hak kita kurang. Tidak gitu. Tidak gitu. Tuhan buat tak ada telitah dah. Gini, sebab kita duduk makan gap dia kuih hak sedap, kuih hak mahal dah. Sebutlah berapa gap dia kita kata dah, ikutlah jalan mah kau, kita duduk makan lembu ada situ, kambing ada dah, dia serang berapa kita makan. Tak ada telio pun, tak ada nak berebut pun dengan kita, dia nak upuk dia. Contoh dia tak ada serang korang. Gitulah Tuhan boleh buat kan. Waktu Tuhan duduk dekat-dekat kita, sekeliling kita, Tuhan buat belakang tu kan. Apa tak berebut. Tuhan pun tak ada telita pun, dia tak ada teringin. Ahli syurga saya pun gitu lah. Dia masa sepenuh dah dia. Tuhan boleh buat lah gitu. Ya dalam dunia ni Tuhan buat kita berasa kita ada boleh banding gitu. Tuhan boleh buat. Kalau tidak, ada cemburu je, cemburu dalam syurga dah. Tak ada. Cemburu, deki ke apa tak ada. Waktu jelas dalam Quran, dalam hadis sebut. Dalam dunia ada benda-benda lagu tu. Sebab ada keperluannya Tuhan buat gitu tu. Tuhan buat perasaan lagu tu. Ada keperluan dalam dunia. Dalam syurga tak perlu. Lepas tu ada dalam riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari, selepas dikemukakan ayat ini ada tambahan berikut, yakni al-asr wal fajr. Maksudnya ialah sembahyang asar dan subuh. Maknanya sembahyang sebelum terbenam matahari, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari itu dia ada tafsir pula. Subuh dan asar dia ada tafsir dalam riwayat Muslim. Jadi maknanya sembahyang tu yang dimaksudkan sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari itu sembahyang tu, bukan sembahyang lain. Sembahyang tu jelas dalam hadis Muslim. Ayat yang habis di situ. Jadi kita tahulah wasabbih tu tasbih, makna sembahyang tu bukan sembahyang sunat, bukan sembahyang lain, sembahyang dua tu. Ayat yang dibaca Jarir ini selengkapnya adalah seperti berikut: fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Itulah ayat lengkapnya. Jadi tujuan Jarir membaca ayat ini ialah untuk menguatkan hadis yang dikemukakannya. Jadi apa dia baca ayat ni? Dia nak kuatlah hak dia ayat tu, hak dia faham daripada nabinya. Sembahyang sebelum terbit matahari tu subuh, sebelum terbenam matahari tu asar. Mana dalil? Ni dalam Quran pada dalam Quran tu kita kata dia sebut sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, tak sebut asar. Dia faham, dia sabar, dia faham gitu, dia tahulah hak Nabi ajar lagu mana. Kita kena terima dia lah. Tak usah kira lah kita hak 1000 berapa ratus tahun dah. Kemudian kena terima orang hak masa tu dia faham gitu. Maka tak boleh lagi kita kata semaya dia semaya sunat kau tu sunat kau tidak. Tak ada. Apa lagi memang ada hadis pula kan, semaya lepas asar, semaya lepas subuh. Tak ada. Jadi nak kata gap lagi. Semaya pada masa tu selain pada asar dan subuh kan. Ia secara tidak langsung menunjukkan perkataan tasbih dan pecahannya seperti sabbih dan sebagainya sering diguna dan difahami Nabi SAW dan para sahabat baginda dengan arti sembahyang. Itu kenapa kita kata mana sebut sembahyang, buat inti hadis dia tak faham.
Pasal apa dia kata mana ada sembahyang? Ni tasbih kata. Jadi buat tu tasbih saja dah. Ni tasbih. Ni tak payah. Oh, tu dah payah. Nah. Raya hadis ni tak sepakat. Hadis penyakit juga. Penyakit juga. Dia tidak Mu'tazilah, tidak Jahmiyah, tidak anti hadis pula. Hak zaman kita. Dia kata tasbih mana semaya? Dia tidak faham. Orang lain faham begitu berlaku. Dalam dia gini bukan tak boleh nak bagi pendapat nak begitu gini. Dalam Islam ni paling bebas, paling terbuka Islam ni. Bahkan kalau boleh kan nak jadi ulama tak ada halang kan. Ulama ni tak ada kelas tertentu ke, keturunan tertentu ke hak boleh jadi ulama. Tidak sebab agama lain. Siapa lah tak boleh. Tapi kena adalah ilmu. So kata kalau benda lain kita tak boleh kan, kita marah kan, tidak komen nak baik kita dah. Kita marah. Tidak doktor nak bobak orang. Tak boleh kan salah. Apa hak ni boleh? Sebenarnya ikut suruh. Faham mula jadi lagu ni lah. Tasbih dia kata. Bukan semaya. Mana ada sebut semaya sini? Memang pun tak ada. Tapi dia tidak faham. Orang kita ni selama mana duduk pakat faham gitu. Ulama-ulama apa dia faham gitu. Hak ngaji boleh. Dia apa? Sebut tasbih tapi maksudnya semaya pak. Sebab dalam semaya tu ada tasbih. Dia orang panggil itlaqil juz wa iradatil kull. Ada lalu kaedah. Ada selalu kaedah. Pakai kaedah tu. Dia tak ngaji hak tu. Dia kena ngaji baru jumpa. Baru tidak jadi tegang. Orang panggil itlaqil juz wa iradatil kull. Sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Nak wayak hakikat dalam semaya tu salah satu intisari dia. Benda yang penting dalam semaya tu tasbih. Hakikatnya kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan, daripada menyerupai makhluknya. Kita suci. Itu hakikat semaya. Jadi dalam semaya kan kita tasbih, dalam rokok, dalam sujud apa tu kan tasbih. Kadang-kadang dia sebut rokok saja, dia sebut sujud saja, tapi maksudnya semaya. Ulama faham molek semua boleh katakan. Hak mana-mana ngaji molek gitu, dia faham gitu. Kaedahnya hak tadi lah. Jadi panggil kaedah majaz mursal, itlaqil juz wa iradatil kull. Banyak lagu ni dalam Quran guna. Bukan dalam hadis saja. Dalam Quran hak ni bukan Quran dah ni. Banyak. Misalnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Baca belakang. Nah. Rugilah dua tangan Abu Lahab. Apa dua tangan dia kau rugi? Dua tangan dia rugi. Kalau kita kekat dua tangan dia tu dah, dia mati tu. Dua tangan dia rugi. Kau siapa dia rugi ni? Sebut dua tangan maksudnya diri dia tu lah. Semua sekali. Abu Lahab tu. Keseluruhannya. Tapi oleh kerana manusia ni kan dia usaha dengan tangan. Biasa cari piti dengan tangan, buat kerja dengan tangan. Nak buat apa-apa dia usaha dengan tangan kan, cari piti, nak buat kejayaan. Rupanya dia rugi. Semua tu nak dapat piti, nak dapat keuntungan. Kerja dengan tangan, orang tak kerja dengan kaki. Dengan mulut payah tu dengan tangan biasa. Tangan isyarat kepada usaha seseorang. Tu dia. Manusia ni dapat seksa, dapat pahala apa? Bima qaddamat aidihim dalam Quran sebut. Dengan sebab apa yang telah didahulukan oleh mereka, didahulukan oleh tangan-tangan mereka. Dia sebut tangan. Oleh mereka lah kita ni buat ni. Kalau orang tak ada tangan pun jadi juga. Yang diusahakan oleh manusia, kita dapat hasil sektor tu hasil usaha kita. Biasanya usaha tu dengan tangan. Dia kira biasa gitu. Sebut tangan bukan maksudnya dua tangan tu saja yang rugi. Tu ada diri tu hak rugi. Tu ada diri. Dia semua sekali kan Abu Lahab. Ada dalam Quran tu. Jadi hak ni lagu tu lah juga. Lagu tu lah juga. Sebab tu dia kena faham. Sebelum orang tu nak baca Quran, baca hadis dengan maksud nak faham lah, nak bagi pendapat, dia kena ada ilmu-ilmu tu. Kalau tak ada tak boleh. Ambil hak bersih dah lah. Orang perisi dah senang.
Dia itu sekarang dalam Quran pun ada juga sebut itlaqil kull wa iradatil juz. Hak tadi sebut sebahagian, maksudnya semua. Hak ni sebut semua tapi tidak maksud semua, sebahagian saja. Ada juga. Bahasa kita pun ada, tapi kita tak perasan. Sembelih lembu. Sembelih mana? Sini je. Tidak semua tempat tu kaki. Sembelih juga. Tapi kita sebut lembu. Sebut lembu tapi bukan maksudnya semua seekor lembu tu. Tekak dia tu je. Kalau letak pisah tu orang panggil sembelih. Tapi kita sebut lembu. Tu orang panggil sebut semua tapi maksudnya sebahagian. Baca Quran hari ni, ayah dia tanya, dah baca dah ayah, baca Quran. Quran tu gam dia. Tidak kau daripada Fatihah sampai surah An-Nas habis tu Quran kan? Sebut semua tapi maksud dia takkanlah anak dia baca habis saat ni petang dah. Maksudnya sebut semua tapi maksudnya dia baca bahagian-bahagian tertentu beberapa surah Quran juga orang panggil. Kan? Makan nasi. Makan dah. Panas nasi orang dah puyuk besar kita mau makan kau. Dah pinggan lah ambil hak tu setakat kita nak. Hak lain-lain tu awak bohong sebab awak kata makan nasi. Ni ada lagi nasi sepuyuk dah. Boleh kau kita kata begitu? Tengok. Itu orang panggil sebut semua tapi maksudnya sebahagian. Benda-benda lagu ni bahasa kita pun ada. Sebab tu kita kata bahasa Melayu ni kena buat perubahan dah. Kena ada perkembangan. Dia kena ada kaedah-kaedah tadi. Muka kita guna. Muka ada. Kalau tak ada tu kita kata ngada-ngada dah. Ni memang ada pun. Apa yang kita tak boleh nak oyak ni masuk buah kaedah apa? Sepatutnya kena ada. Kalau bahasa Arab dia sendiri oyak dah. Ni Majas Mursal. Majas Mursal bahagian ni. Bahagian ni. Dia ada pula pecah-pecah ni. Senang kalau begitu. Habislah. Jadi sembahyang sahabat ada sembahyang fardu atau sunat. Sembahyang sebelum terbit matahari ditafsir Nabi SAW dengan sembahyang subuh. Dan sembahyang sebelum terbenam matahari pula ditafsir dengan sembahyang asar. Habis. Selesai. Nabi sendiri tafsir lagu. Habislah. Kemudian antara pengajaran dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, satu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat dilihat oleh orang-orang mukmin di akhirat kelak dengan mata kepala mereka. Mata kepala, bukan mata hati. Mata kepala. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelebihan dia sebenarnya akidah Islam lah, bukan dalam Quran ada. Tak ada kena guna Ahli Sunnah ke apa, tapi yang memperjuangkan benda ni setelah orang lain tolak, hak jaga ni Ahli Sunnah. Sebab tu jadi kita kata akidah Ahli Sunnah. Yang sebenarnya akidah Islam lah. Islam hak betul. Yang kedua, dalam melihat Allah itu orang-orang mukmin tidak akan mengalami apa-apa kesulitan, kesukaran, kesesakan, kesamaran atau keraguan. Tak ada. Semua mereka akan melihatnya dengan selesa dan jelas. Ini jelas. Dan inilah pengajaran hadis ni. Sebab tu dia banding dengan melihat bulan. Tidak melihat benda lain. Hak jadi berubuk, jadi tokoh-tokoh orang di pintu tu dah nak tengok benda hak dalam bilik ni dah. Nak tengok meja ni. Pintunya terhak, orang yang ramai mestilah bersesok-sesok kan. Mestilah bertolak-tolak jadinya. Tidak lagi. Tidak lagi. Melihat tu itu tidak lagi keadaan. Ni kena pegang lah. Kena pegang. Tak ada kesamaran, tak ada sama, tak ada keliru. Jelas sungguh. Tapi jelas tak boleh nak ayat. Payah juga lagu tu kan. Jelas tak boleh nak ayat juga. Tengok dah, tak boleh nak ayat juga. Ada kan hak dalam dunia ni pun kan, kita dapat tapi kita tak ada bahasa boleh ayat kan. Kalau lusuk terlajar, lagu tu lah jadi. Kalau kita gembira terlajar, kita katakan tak ada bahasa, tak ada ayat nak menggambarkan perasaan suka hari ni dah. Misalnya kan kita kata tak boleh nak ayat. Kalau ayat pun kata jijak juga. Kalau selagi dia tak rasa lagu tu dah. Itulah ulama-ulama kata man lam yadhuq lam yadri. Siapa-siapa tak merasa tak tahu. Sebab benda sedap makan sedap. Dia kena rasa, kena tengok tak jadi.
Dia kena rasa juga, barulah tahu lagu mana. Lepas tu boleh kalau kita royak rasa. Kita hanya boleh royak sedap. Tu lah. Nak perinci dia tak boleh. Tak boleh royak kan? Lagu tu lah. Benda dunia pun tak boleh nak royak dah. Hak melihat Tuhan dia kemuncuk. Nikmat dalam syurga. Boleh tengok, tapi tak boleh nak royak. Nak kata serupa dengan kata dah. Tak akan serupa juga. Tu bendanya. Melihat Tuhan ni bagi kita lagu tu. Bukan melihat Tuhan ni jadi dia tu jadi sebuah makhluk dah. Ada. Waktu sampai ke dalam syurga pun gitu. Yang ketiga, melihat Allah di dalam syurga malah digambarkan oleh hadis-hadis sahih sebagai nikmat yang paling disukai ahli syurga dan paling istimewa untuk mereka. Kalau kita tengok hadis-hadis memang. Dan dalam Quran pun dia sebut lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dia sebut suku. Mana istimewa benar tu kalau sebut suku tu. Sebab tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat sebut dah, ruh tu Jibril, malaikat juga, tapi sebut suku. Mana dia istimewa. Ada kelebihan dia sendiri. Padahalnya melihat Allah tu nikmat dalam syurga juga. Apa sebut ziyadah suku? Pasal sangat istimewa, lebih ni, lebih daripada hak lain-lain. Itulah maksud dia nya. Jadi berdasarkan Quran pun beri makna gitu. Hadis tu serupalah dengan dalam Quran. Yang keempat, kepentingan dan kelebihan menjaga dengan sebaik-baiknya sembahyang asar dan subuh. Itu kelebihan dia. Sebab tu dia kaitkan dengan ni sembahyang ni. Yang kelima, dalam sesuatu perbandingan tasbih, tidak mesti apa yang dibandingkan, yang ni al-musyabbah 100% serupa dengan apa yang dibandingkan dengannya, yang ni al-musyabbah bih. Tak mesti serupa 100% dalam kaedah perbandingan. Kalau kita kata dia mau baik dengan dia, rapat dengan dia, kau jangan basuh ular tu dah. Kita kata ular. Jadi sekarang ni kita menyerupakan satu orang tu dengan ular. Jadi serupa tu serupa dari semua sudut. Duk dia orang. Apa yang kita kata ular? Pasal sifat belik dia tu. Bukan dari sudut-sudut lain. Dari sudut makanan kita tak makan. Gapo dia? Tikus dah. Tak makan. Kalau nak kira serupa 100% kan banyak benar lah. Benar. Perjalanan dia tak serupa dengan kita. Jadi hak serupa dari sudut tu. Kalau kena belik dia, payahlah nak lepas. Pakai mati situlah, hacur tulang ni, gemuk. Gitu. Itu kita banding dengan ular. Hanya dari satu sudut. Serupa juga kata serupa tengok bulan. Kamu akan tengok Tuhan, serupa tengok bulan. Jangan kata serupa Tuhan tu serupa bulan. 100% hanya dari segi tidak ada gangguan, tidak ada kesesakan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesamaran. Dari sudut tu. Dari sudut tu je. Bukan dari semua sudut. Kalau kita kata tu dia buat mana dengan bulan, itulah sebab tu kata dia kena tahu kaedah. Kaedah. Baca Quran, baca hadis dalam kaedah, selamat. Kalau keluar daripada kaedah, tak kuasa. Tu bahaya tu. Sebab tu nak ngaji, nak bagi pendapat tak apa, tapi kena ngaji. Yang keenam, dalam perbandingan juga kadang-kadang yang terlibat dengan perbandingan hanya perkara tertentu sahaja. Ia tidak melibatkan semua perkara yang tersebut dalam perbandingan itu. Perbandingan yang dibuat Nabi SAW di atas misalnya tidaklah hendak menyatakan keserupaan bulan dengan Tuhan, atau sebaliknya, ia hanya melibatkan perbuatan melihat bulan dengan perbuatan melihat Allah, semata-mata daripada segi semua orang yang melihat tidak mengalami sebarang gangguan, kesukaran dan keraguan. Malah mereka akan dapat melihatnya dengan jelas dari sudut tu, bukan dari semua sudut. Yang ketujuh, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah seringkali perkataan tasbih digunakan untuk sembahyang, sama ada fardu atau sunat. Dalam hadis tadi dia gunakan perkataan tasbih untuk sembahyang sunat, untuk sembahyang fardu. Dia buat dalil tu baca ayat tasbih untuk sembahyang fardu. Jadi sebab itulah ulama-ulama
dia faham daripada tasbih ni sini dengan makna sembahyang, bukan tasbih saja. Ada setengah-setengah tempat memang tasbih saja, memang gitu, faham boleh. Setengah-setengah tempat dengan makna sembahyang. Tahu mana? Tengok Nabi SAW huraikan lagu mana. Dia baca ayat hak tasbih tu untuk nak royak tentang sembahyang. Itulah kita kata tasbih dengan makna sembahyang, bukan dengan makna tasbih saja. Yang ke-8, Al-Quran dan As-Sunnah saling menjelaskan satu sama lain. Jadi kita kena tengok setepak, tengok hadis, tengok Quran, tengok hadis-hadis yang lain, baru jadi harmoni, baru jadi molek keputusan yang kita buat. Yang ke-9, Rasulullah SAW akan menyebutkan sesuatu yang penting dan istimewa secara khusus dalam bentuk penekanan dan galakan. Cuba kita baca hadis tadi kan, kalau boleh jagalah tu, jagalah. Lepas tu dia sebut pula selepas ada sesuatu yang menarik. Jadi dia nak ayat kepentingan benda tu dah tu, kepentingan benda tu. Yang ke-10, para sahabat sering menjadikan sesuatu ayat Al-Quran sebagai dalil untuk menguatkan hadis yang dikemukakan mereka. Sering juga mereka menjadikan hadis sebagai penjelas atau penghurai kepada sesuatu ayat Al-Quran. Maksud Al-Quran ni mana? Dipakai hadis. Itu kaedah yang sahabat pakai. Kalau kita nak selamat, nak jadi molek, ikut tu. Ikut tu. Yang ke-11, penggunaan tasbih dengan makna sembahyang yang lengkap adalah berdasarkan kaedah ilmu balaghah, itlaqil juz wa iradatil kull. Sebut sebahagian daripada sesuatu tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Adalah keseluruhannya. Sebut sebahagian tetapi maksudnya keseluruhannya. Sebab kita kata tadi lah, contohnya antaranya hak tadi. Jadi sekat tu dululah hari ni, lewat dah ni. Wallahu a'lam. Subhanallah. Pertanyaan dan soalannya. Banyak soalan ni, tak ada kita sehari ni. Tiga soalan ya? Kamu soalan. Oh, banyak ni. Sosok ni pukul apa dah ni?
Setakat mana dan setakat mana dan. Satu, adakah gugur juga dosa dari wuduk orang yang berhaid? Adakah gugur juga dosa dari wuduk orang yang berhaid? Jadi satu masalahnya dari satu sudut lah kalau kita tengok, apa maknanya wuduk orang berhaid? Orang dari sekali tengoklah, dari satu sudut kita tengok apa maknanya kita kata wuduk untuk orang yang berhaid. Jadi tidak nak sembahyang ke apa kan? Jadi tidak nak sembahyang ke apa? Kalau dia ada sembahyang, boleh tak boleh sembahyang. Kita kata gitu. Tapi dalam masalah ni sebenarnya dulu kita ada bicara sebenarnya, ada bicara, dia masih lagi ada khilaf ulama. Hak soal tak boleh sembahyang tu suku untuk buat benda-benda lain. Untuk buat benda-benda lain. Misalnya orang nak tidur tengah malam kan dia berwuduk juga. Selepas berjunub, dia tidak mandi junub, mandi wajib. Kita kata dia ambil air sembahyang saja, padahal tak boleh sembahyang. Kan? Mana tidak semesti kalau tak boleh sembahyang dia wuduk tidak boleh diambil. Itu dalil-dalilnya bagi ulama yang mengatakan boleh. Jadi kalau orang yang kata boleh tu kat dia termasuk dalam tu jugalah, gugur jugalah. Itu maksudnya ni, saya rasa ni. Ada rasa ni maksud dia tu. Bukan maksud dah tak boleh sembahyang wuduk agama dia. Bukan masalah tu, masalah hak lain-lain. Hak lain-lain. Maka dia terbagi kepada dua lah. Ada yang kata tak ada lah. Ada yang kata ada lagi untuk benda-benda lain, untuk takhfif hadas. Misalnya kita kata selepas berjunub, dia kena mandi wajib lah. Kalau nak mayat, dia tak mandi, dia nak tidur. Hak sunnah Nabi-nya dia ambil air mayat. Dia ajar kita ambil air mayat. Jadi kita kata ambil air mayat agama dia, dah kita tidak suci sepenuhnya. Kita tak boleh semayang kalau ambil air mayat pun dah tak mandi lagi. Dia air mayat untuk takhfif, orang panggil, untuk meringankan hadas. Meringankan. Dia meringankan ini. Misalnya gini, kita kata kita buang air besar, kira-kiranya kita tak puas hati lagi kalau kita tak basuh kan. Kalau kita guna tisu saja, puas hati ke? Cuci ke berasanya? Tak kan? Tapi dia kurang sikit. Itu orang panggil meringankan. Meringankan najis, meringankan hadas. Dan untuk maksud-maksud yang lain dia boleh lah. Kalau ambil kirah tu, bila dia ambil air sembahyang, boleh lah jadi gugur jugalah, termasuk dalam umum tu. Yang kedua, adakah dalam Muslim ada juga hadis dhaif sebagaimana dalam Bukhari? Contohnya, ni orang ngaji dengan kita dah ni, sebab dalam Bukhari dia kata ada dah. Setengah-setengah orang dia kata tak ada dalam Bukhari. Dalam Muslim pun tak ada. Yalah, ini pendapat masing-masing, pendapat masing-masing. Tapi kalau saya kata ada. Orang tak setuju tak apa, masing-masing kan. Ini masing-masing. Jadi sebab gini, kita tengok dulu ramai dah, bukan seorang dua lah, yang mengatakan dalam Bukhari, dalam Muslim ni ada hak dhaif. Misalnya Imam Suyuti, salah seorang, dia kata hadis hak Nabi, kata ke orang tu tanya ayah saya mana ni mati, dalam neraka lah dah habis. Lepas tu orang tu pergi, Nabi SAW pagi mari balik, ayah aku, ayahmu dua-dua duduk dalam neraka, kata dia. Jadi ayah Nabi duduk dalam neraka juga, Abdullah. Hadis tu sahih, mengikut orang biasa ni kata sahih lah. Kalau Muslim ada. Tapi Jalaluddin Sayyidi kata tidak sahih. Dia petikai banyak, gini tulis satu risalah berkenaan dengan ni. Orang lain tak setuju dengan dia, tak apa. Dan tidak terjejah dia sebagai salah seorang imam ahli sunnah, salah seorang ahli sunnah, orang apalagi Islam. Tak ada terjejah dengan sebab tu. Okay? Jelas tu. Dia pertikaikan hadis tu. Dia kata keliru ni. Dia keliru. Yang keliru dalam riwayat itu ialah Hamad bin Salamah, kata dia. Dia faham. Itu satu. Imam Ghazali, Imamul Haramain, dan ramai lagi orang lain, dalam Fathul Bari, dalam kitab-kitab lain ada sebut. Dia tak terima hadis dalam Bukhari dan Muslim hak kata Nabi pergi semayang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tak terima.
Nabi nak sembahyang, lepas tu dia berdalil dengan ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Dalam ayat tu mana ya? Istighfar kau tidak istighfar kau tak ada guna belaka kepada orang-orang kafir ni, tak ada faedah. Kalau kamu istighfar 70 kali sekalipun, Tuhan tidak akan ampunkan mereka. Jadi Nabi kata 70 kali. Jadi macam Tuhan macam bagi pilihan lagi. Gitulah maksud hadisnya. Kalau dia lebih daripada 70 tu, mungkin Tuhan terima. Dia faham gitu hadis tu. Jadi dia mau dia kata takkan Nabi tak faham ayat tu maksudnya kepada dia. Sayyidina Umar lebih faham lagi ayat tu. Tak menasab. Dia pertikaikan. Itu di antara yang dipertikaikan. Dia kata tidak sahih. Sebab apa? Di situ nampak Nabi tak erti bahasa Arab, dan pengikut dia lebih faham lagi ayat Quran daripada dia. Mana boleh lagu tu. Itu antaranya. Dua. Wah, kalau nak sebut banyak lagi Ibnu Taimiyah mengatakan 25. Ada dalam Bukhari Muslim 25. Kebanyakannya dalam Muslim. Itulah. Dia kata 25. Orang lain ada lagi kata lagi lain. Tak apalah, kita tengok dulu. Dia kata tu lagu mana, apa hujah dia, apa dalil dia, alasan dia, apa. Kita tengok. Kalau kita boleh jawab, selagi boleh jawab, jawablah. Kalau boleh jangan mudah-mudah lah. Antara kalau tokoh sampai sekarang dia banyak pertikai kan, Muhammad Al-Ghazali, tok guru kepada Syekh Yusuf Qardawi tu. Dia banyak sikit-sikit pertikai tak. Ada pun tak setuju dengan dia. Kita terima juga ada, tapi dia terlajuk. Dan ni boleh mudah tu nak jawab tu. Sampai dia pertikai tu. Boleh jadi dia ada maksud dia sendiri, wallah. Tapi dia antara tokoh kemudian dikritik hebatlah. Pasal apa? Dia banyak pertikai, boleh jawab masalah hadis apa ni, lalat masuk dalam minuman ke apa. Dia tak terima. Dah banyak lagi lah orang lain-lain. Jadi bagi saya nya tak boleh mudah-mudah lah. Nak tengok molek, biar kemah molek, puas hati molek. Tapi boleh jadi orang lain tak puas hati lagi, tak apalah. Itu masalah masing-masing, pendapat masing-masing. Yang ketiga, adakah beza zindik, munafik, atau kedua-duanya sama dari segi tidak dapat diketahui pembohongan mereka dalam hati? Betulkan jika salah. Dia begini, munafik ni kafir hakikatnya. Kalau nifak i'tiqadi, nifak ada dua. Munafik ni ada dua. Kalau nifak i'tiqadi, hakikatnya kafir. Mana dia tidak percaya pun Islam ni molek, dia tidak percaya pun agama Islam ni, cuma dia berpura-pura zahir, hati dia tak ada terima. Itu munafik. Hak ni kafir. Soal lagi munafik, hak Nabi kata dalam hadis tu, idza haddatha kadzaba, bila dia bercakap bohong, bila dia diberi amanah dia khianat. Hak tu, hak lagu-lagu tu nifak amali orang panggil. Orang Islam pun boleh ada, dengan adanya sifat-sifat tu dia tidak jadi kafir. Tapi nifak tu, nifak amali ni tidak sesuai lah, tidak sepatutnya jadi sifat orang Islam. Bukan sepatutnya orang Islam ada ciri-ciri tu. Tapi dengan ada benda tu, dia tidak jadi kafir lagi. Hak sesuai adanya buat munafik orang lagu tu. Hak nak munafik akidah tu, hak sesuai ada. Orang Islam tidak sesuai. Ini nifak amali, dia tidak jadi kafir. So, yang kedua, kalau zindik ni dia gini, dia faham agama dengan fikiran atau pemahaman dia sendiri, tidak menggunakan kaedah, tidak bersandar kepada sunnah, hadis, dan tidak bersandar kepada sahabat. Dia tafsir sendiri, ikut suka hati dia. Tu zindik. Dan dia merasa dia lebih Islam daripada orang lain, dan dia tidak maksud nak keluar daripada Islam dah. Dia mengaku dia Islam, bahkan Islam dia lebih baik lagi daripada orang lain, padahalnya dia lari daripada landasan yang sebenar. Itu zindik. Dan sampai ke peringkat rusak dah akidah dia. Itu zindik. Kafir lah juga. Kafir, tapi dia dakwa dia Islam, bahkan Islam dia tu lebih baik lagi daripada orang lain. Itu zindik. Zindik ni kafir. Kalau kafir sungguh tu kan dia tidak mengaku Islam kan? Dia tak ada kena-mengena dengan Islam. Dia mengaku dulu lagi dia tidak Islam. Ni dia mengaku dia Islam, lepas tu dia guna hujah. Dia ada hujah, tapi hujah tu yang tidak mutabar dalam agama. Ni zindik.
Sampai ke peringkat dia, pahaman dia tu bercanggah lah dari segi akidahnya. Hak besar-besar dari segi akidah. Ini zindik. Lepas tu kafir tu banyak pula. Kafir kufur juhud, kufur inat, macam-macam ada pula tu. Tu kalau kita tulis dah ada dalam Mishkat. Baca situ, tengok situ. Jadi asalnya tak ada, banyak ni. Sekat tu lah dulu. Allah.